Assalamualaikum dah. Hari ni saya duduk di kampung Kota Baru di daerah Raman lah dah. Di belakang kita ni orang panggil Masjid Pakistan dah. Baba kata sini tu umur dia lebih kurang beratus tahun. Masjid mula-mula di kawasan ni dah. Masjid apa panggil Kirak dah je dah. Baba dah. Kirak dalam kawasan Kota Baru. Lepas tu buat coklek lagu mana tu kita nak tanya Baba dah kata lagu mana tiba-tiba dia tu boleh panggil Masjid Paki tu. Dah. Gitu kita tanya jumpa dengan Baba dah. Ni mai jumpa dengan Baba dah. Nak Baba wayak sikit nak nampak sikit apa belum kita nak pergi coklek rawat masjid dah. Wayak sikit Baba orang mana asal mana lagu mana di Kota Baru tu? Ya, asal lu tok share tu mari Pakistan. Cek hak Baba ni. Cek Baba. Cek Pakistan ya. Lepas tu Kota Baru ni masjid tak ada sehbok. Macam dia orang tu jugaklah. Cek Baba ni kan. Ya, lepas tu? Ya buat masjid ni, ya. Masjid kau tahu tak ada tembok lagi lah. Mula-mula buat ni, tak kawasan ni tak ada masjid lagi. Tak ada masjid tembok. Tanah buat, tanah mula cem tak beli lah. Belah ni kita fakir jadi buat ni. Dah. Jadi buat dak. Cik Baba ni kata orang ada jugalah dulu tu. Ya dulu mai cupai demo paluh tu je. Cupai demo paluh. Baba ayah. Cik Baba ni. Cik Baba dia beli cupai paluh tu bagai-bagai dia beli makan lah. Ya. Dia beli duit sikit dia pergi beli kain jual-jual dia beli kebun tadi. Jual sikit beli mai beli kebun Kota Baru ni. Nego lah dah. Nego. Mula-mula tu tupai demo juga. Tupai demo juga. Beli sikit jual beli kebun pehak. Apa dengan usaha gapo tu boleh lalu sikit-sikit. Ya, pas tu duk tak ada lama. Tu demo sorak Pakistan tu, so kakak dia mai turut dia klik mari. Cik Baba dia ni, saya saudara tak ni tu. Lepas tu so klik dia aku klik kan tu. Aku kebun tu hadir dah Kota Baru dah behar dia. Jadi kebun di sini. Mati dua-dua orang sini. Jadi kubur ada sini. Nama Paki ni jadi sebab Cik Baba ni orang Paki. Orang Paki je. Letak nama Masjid Pakistan. Dia dekat nama pelong ni dah. Dekat mulut Masjid Paki ingat sini selalu dah. Ingat selalu dah. Dah. Umur lebih kurang berapa tu? Roy kopi kan pai. Roy kopi. Cik Baba tu ayu roy 20 tahun pi mak sia ciwit. Ya, tak ada ke umur 120 tahun dah. Maknanya kan roy kopi. Roy kopi dah. Pada lagi tu. Paling jadi apa renovate baru apa beranak baru. Jadi beranak baru ni mula kayu je. Mula kayu. Mula kayu. Ya. Buat beranak rere apa dah jadi Kalau kita jalan sikit. Pergi mai. Itu masuk tengok jalan atau lagu mana. Dulu ni asal lu kayu. Kayu ya. Ya beranak baru ke apa? Ya buat tanah dulu ni Baba. Ni tanah ni. Tengok ni. Ni tengok spot tanah dah dalam ni. Tadi buat dengan tanah ya. Dia dulu semi tak ada dulu kan? Semi nak dok dulu apa dah. Jadi buat tanah ni. Kukuh apa dah? Insya-Allah dia kukuh dah. Kukuh. Pak, atas ni dulu ni kayu. Kayu belakang. Kalau ni buat semit dah lah. Dia beranak baru dengan umur lama tu tak? Dengan lama wah. Ya. Ni kena buat rupa macam ni Baba ni. Kiblat lah. Tunjuk naik kat tu. Kalau kata tahu mari menghadap hulu hilir kat mana okey. Dia ni sini dah. Dia tunjuk juga selalu dah. Insya-Allah ni boleh ziarah Masjid Paki sini dah. Boleh tahu tipai lagu mana. Dah. Tengok ni tanah ni. Baba dah? Tanah ni bawah ni. Tanah tapi ya tanah dulu mai dah buat ke apa. Balik tu baru buat. Tapi mozaik ni baru tambah lah dah, baru tambah pelakit dah. Baru buat dah. Tapi hanya dulu semua ni, tepi-tepi dia megebeng bawah dia tu. Dah. Ya lagu ni maknanya ya ada dulu dah lah dah, tapi ni renovate baru dah. Dulu dah lama-lama. Dulu tu benda rupa dia ya. Rupa pak segi je. Atas ni bukan? Dia dak masa tu tanah batu merah. Batu merah dulu dah. Tutup. Jadi renovate mula. Ayah mau ni dia. Ya. Tangan dia camai gali. Dah lah. Ya. Dah lah ni. 17 tok kamu 17 tok. 17 kegek. Tapi lagu ni kali je mula-mula sijik baru. Belum kali dengan sijik belakang masjid sekali. Sekali dah sebab buat ambil sembahyang. Dulu berapa tak ada dek tak ada. Ni lagu dulu kat lah tapi ni renovate untuk apa ni? Gegek dah. Untuk mudah ke pengetahuan tu. Insya-Allah dah lagi tengok ni.